semua dia tinggal sedikit wangi. Okey. Jadi kita masak di mana? Kebun banyak bagi kita suki dan di belakang-belakang kan pokok buah-buahan, ada pokok sayur, ada nak potong ikan, potong sayur, semua boleh gunakan gunting. Tu lebih kurang dia macam ni. Oh, dengan cuaca yang panas-panas macam ni. Seger-seger dengan angin-angin sepoi bahasa. Jom kita makan. Assalamualaikum sahabat, semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria selalu sebagaimana Abang Pencen suka-suka dan Makcik Cameron. Makcik Cameron, apa khabar sayang? Sehat. Hari kita berada dekat mana sayang ni? Kebun. Berada Hutan. di kebun. Betul sahabat, hari kita berada di kebun bandar Abang Pencen suka-suki. So, dipendekkan cerita sahabat, kita sebenarnya nak cerita dah lama kita tak masak. Ceritanya dah lama kita tak masak. So, kita ni ceritanya nak buat sarapan aja. Tak sarapan, kita tak nak buat banyak-banyak, agak-agak habis gitu aja sayang agak sekali makan aja. So, kita nak masak apa sayang? Yang very simple but marvelous. Hari kita nak masak sarapan bihun yang simple-simple saja sahabatnya, tapi Makcik Cameron nak buat jadi happy. Dia ada bahan-bahan dia jadi happy sebab sebenarnya saya nak buat simple aja. Ada satu piece cake pun dah cukup, tapi dia nak ada udang, nak ada apa ni? Nak ada udang, ada piece cake ni. Inilah abang APS suka piece cake, dia nak tambah dengan udang. So dia nak ada sayur whatever. So jadi tak apalah, kita ikut pelanggan, apa pelanggan kita nak. So jom kita masak. Jom kita mulakan masakan kita. Okey. Dah lama tak masak ni sayang, kadang-kadang jadi kekok tau senang. Nak mula daripada mana saya nak masak ni? Dah lama ke dah masak? Dah berapa lama agak sayang kita tak masak? Masak tapi bukan ambil video. Kita hari-hari masak. Tak. Kita tak ambil video. Tak juga tak hari-hari masak. Yang percaya sahabat dengan cakap je. Tak hari-hari. Ikut mood. Kalau hari-hari dia akan masak, sentiasa masak. Jadi kalau kita tak masak, ada kali memang kita tak masak. So hari ni kita nak masak mihun. Mihun sayur lah sahabat ni. Ada kuah macam tu lebih kurangnya. So saya gunakan mihun Pama hari ni. Mihun segera sup istimewa. Instant rice vermili clear soup flavor. Ada flavor dah, ada flavor sup dia. Tapi kita nak tambahkan dengan ada sayur. Lepas sayur ni, sayur apa ni yang kita gunakan? Kobis panjang. Kita gunakan kobis Cina. Ni sahabat ni, kita gunakan sayur kobis Cina. Kita ada bawang, this one bawang. Kita ada bawang putih. Kita ada limau dan kita ada telur. Ni. Bahan lain saya perlukan ni, fish cake dan juga udang. Sayang, dekat-dekat sayang. Jangan dah jauh. Nak kita tengok fish cake dan udang. Tapi saya tak guna semua ni sahabat ni. Saya gunakan sebahagian je. Saya gunakan sebahagian yang saya nak perlukan. So jadi kalau saya masak kurang-kurang, katakan kurang sedap ke kurang apa sahabat, saya akan gunakan ni. Lada hitam. Lada hitam ajisio. Jadi dia ada flavor dia. So dia ada ada rasa dia ada lemak-lemak, black pepper ajisio, ajinomoto keluaran ajinomoto, flavor black pepper. So kalau kita rasa tak sedap ke apa, kita tet. So sahabat, hari saya banyak sedikit duduk sebab kaki saya sebenarnya agak sedikit sakit bila bergerak terlalu banyak, saya sakit. Jadi itulah, jadi tak apa sahabat, saya duduk. So kita nak mulakan bahan-bahan yang kita masak. So kita nak kemaskan dulu bawang putih ni. Saya gunakan bawang putih. Ini terpaksa merah ni sayang ni. Merah sebab apa sahabat ni? Sebab kita potong buah-buahan yang berwarna merah. Jadi dapatlah warna merah. Macam tu. Kalau kita potong guna warna putih, tak ada buat warna merah putih sayang. Dia warna merah. Ni saya potong-potong halus macam ni. Tengok saya. Bagi kita punya
Saya gunakan peralatan yang mudah-mudah. Saya gunakan sedikit banyak bawang merah ni sayang. Saya gunakan kasar-kasar pun sikit tak apa. So sambil-sambil tu kita hidupkan api dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bunyi kata-kata tadi dia punya. So sambil tu kita boleh masukkan sedikit minyak sayang. Pajaskan kuali, kita hidupkan minyak. Hidupkan minyak, masukkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je Itu pun dah banyak So lepas itu sementara nunggukan bahan ni apa sayang? Minyak panas. Minyak panas saya potongkan di saya punya biskuit. Nak biskuit tak sayang? Tak nak. Tak saya pakai berapa yang saya perlukan. Ini udang dia, makcik kamera dah buang dia punya apa sayang ni? Kita sebut urat yang sayang. So kita tunggu sedikit minyak panas sayang. Belum panas lagi. So sementara tu saya ambil kubis. Sayur ni terpulang pada sahabat lah sahabat nak gunakan ni pun boleh. Tapi saya rasa patut ada apa ni sayang? Ada tomato tapi tak ada tomato pula dia Dia lupa nak ambil tomato. Kejap saya ambil tomato. Okey sahabat, kita sambung kerja-kerja kita. Tadi saya menyiapkan sayuran apa yang perlu Saya masuk ke dapur kejap. Sempatlah ambil daun ketumbar, bawang, ada sawi. Ni daun kedondong jatuh. Ambil sawi, ambil tomato. Ni sahabat mesti nak ada komplit sahabat ni. Dan tak lupa ni sayang, dia ambil ada sawi sikit, carrot. Carrot ni kita masukkan awal-awal kita sebab carrot ni antara sayuran yang sedikit keras. Jadi kalau kita nak nak masak kita ni. Masak kalau kita duduk ni sahabat, dia punya tekanan berbeza sahabat kalau kita duduk masak, cara tekanan dia berbeza. So dia menggunakan tenaga yang banyak sebab tu orang masak ni berdiri berdiri, jadi untuk memudahkan dia punya kaedah cara buat kerja. Kalau nak iris ke apa, berdiri sebab apa, kita punya tekan badan macam ni. Tapi itulah bila berdiri ni, kaki kita ni yang sakit sahabat ni, kaki sakit. So kita sambung kita punya masak. Kita panaskan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil panaskan minyak, kita koyakkan mi paman. Mi paman. Mi dia tu bukannya besar sangat sahabat ni, lebih kurang dia macam ni. Mi paman ni. Ni. Satu keping ni. Ini sesuai untuk satu orang ni sayang satu orang. Gitu Kemudian dalam mi paman tu sendiri sebenarnya dah ada bahan-bahan ni sahabat Ada bahan-bahan ni. Dia dah ada dia punya garlic plum oil. Ini maknanya ada garlic dalam bahasa orang putih apa saya? Garlic ni halia saya ingat. Bawang putih. Ginger halia, garlic ni bawang putih Yang this one, yang ini chili dia punya chili powder dia dengan bahan-bahan yang lain lah. Ni lebih kurang sahabat, saya tak nak menghuraikan dia. So kita dah, minyak dah panas lebih kurang macam ni sahabat. Kita nak tumis bismillah. Ni saat yang paling suka saya dalam kita tengok kat dapur dia. Bismillahirrahmanirrahim saya. Kita tumis dia sehingga sedikit wangi. Okey. Ini sahabat ni, pulang sahabat ni, ada yang kadang-kadang dia suka di pack gitu je. Yang ini kita tumis je. Tumis. Yang ini kita masak di mana? Di kebun bandar Abang Tuki. Dan di belakang pokok buah-buahan, ada pokok sayur, ada cili, ada jambu, ada kedondong. Di sana ada apa sayang ni? Bitter melon. Bitter melon. So sahabat, kita tengok sayang, lebih kurang dia dah kuning macam ni sahabat dah kuning lebih kurang macam ni. Saya masukkan pisik saya ni. Pisik ni udang saya tak masukkan sahabat sebab saya tak nak dia overcook nanti So dah lebih kurang macam ni sayang, kita masukkan air. Saya nak sedikit air, kita tak berkuah
Saya nak berkuah makan ni, saya nak berkuah. So lebih kurang dia macam tu. Sahabat, sambung duduk saya buat kerja duduk biar dia panas. Sementara nunggu dia cair, kita boleh masukkan sayur-sayur kita ni. Masukkan ke, bukan masukkan, kita potong lah. Potong semula. Kita sambung buat kerja pemotongan sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur ni sebenarnya sahabat, kita beli, biasanya kita beli banyak sangat. Kita nak buat stok macam tu. Tapi itulah kalau beli sayur ni kadang-kadang yang ada tinggal dia punya batang je, batang ataupun tunggul dia. Sebab apa, yang lain tu mudah lodoh dia punya daun dia. Daun bawang dah lodoh, tinggal batang bawang je. Macam tu. So kalau sawi dah lodoh, tinggal batang sawi. Sayur sekarang ni tak kuat sayang. Tidak tahan sayang. Sebab apa, kena tak tahulah, mungkin dia gunakan bahan chemical. Tapi kalau kita kebun bandar abang punya suka-suki, tak tanam. Kalau tanam benda tu boleh, tak payah kita beli. Bismillahirrahmanirrahim. So kita tunggu je sehingga sikit mendidih. Sementara mendidih, kita boleh macam ni lah, memotong sayur yang sesuai untuk kita punya mihun. Mihun apa sayang? Mihun sup. Mihun sup sayur. Kita nak ini kata lebih kurang saya sebut lebih kurang ni mihun lodoh lah sahabat. Saya suka lodoh-lodoh macam tu. Nak sedap lagi, tambahkan dengan udang goreng. Bau udang kering sebenarnya. Saya bahannya udang kering je mustahak. Lepas tu saya tumbuk lebih kurang dia macam tu dengan bahan-bahan lain. Saya tumis. Wah, masukkan bihun, dah cukup sedap itu. So, sahabat, sambil-sambil tu kita tengok ke kebun bandar kita nak ambil lagi. Okey sahabat, kita lagi nak masak mihun sup. Jadi kita ada kena pakai guna daun sup ni sayang. Kita ambil lah lebih kurang dia. Ini daun sup ni terseksa dia hidup dia. Baru nak hidup dia, kita kena kerjakan dengan makcik kamera dengan APS. Cukuplah lebih kurang dia macam ni sahabat. So the restnya kita nak gunakan lada sayang. Saya gunakan lada hijau. Saya nak gunakan warna hijau ke warna merah? Tak nak lah, hijau je lah. Hijau je sahabat. Saya gunakan yang hijau-hijau ni sahabat ni. Saya ambil warna hijau. Yang putih cantik juga, yang putih. Tapi dia rasa dia lain saya. Kita gunakan ni. Yang ini nak buat lalapan boleh. Kita makan gitu pun boleh. Yang ini kita nak potong-potong ke nak sebiji-biji sayang? Potong dua pun boleh juga. Potong dua Okay. Makcik kamera kata potong dua sahabat Cukup dua? Cukup sayang? Cukup Okey. So okey. Kita sambung kita ke dapur kita. Sahabat, yang menyambil orang kata sahabat, bolehlah petik apa-apa yang boleh kita masak. So ada cili, ada daun sup, lebih kurang dia macam tu sahabat. So daun dah didih lebih kurang macam ni sahabat. Kita masukkan carrot kita. Carrot ni sekejap je, tak adalah terlalu keras sangat pun. Lebih kurang dia macam ni sahabat. Terus saya masukkan udang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik kamera nak makan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau boleh bela sendiri pun udang bagus juga sayang. Masukkan udang. Hanya mampu tersenyum. Mampu tersenyum. Semua nak tanam kat sini. Kenapa pula mampu tersenyum saja? Buatlah. Kita sambil kita potong apa-apa yang patut. Potong apa-apa yang patut. So, masukkan tomato dan juga sawi. Daun sawi. Saya nak lodoh sedikit kali ni. Bahagian dia saya masuk macam ni. Sebahagian ni sayang. Sebab setengah orang ada yang suka macam tu. Lebih kurang dia macam tu. Cantik lebih kurang sayang. Terus kita koyakkan lagi, kita tambahkan lagi tadi. Sahabat, lebih kurang dia macam ni kaedah masak dia sahabat. Kalau kita biasanya kita cemplungkan macam tu.
masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga kebersihan. Kita masukkan bihun dia. Okey, lebih kurang macam ni sahabat. Lepas tu kita pecahkan telur dia sahabat. Kita terus pecahkan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebersihan. Okey. Lepas tu terus kita masukkan bagi sayur yang lain. Simple aja macam tu. Kita masukkan flavor minyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minyak bawang putih sahabat ya. Nampak tu bawang putih dia. Bismillah. Sahabat. Nampak tu bawang putih dia. Nampak sayang daripada dia. Bawang putih dia. Lepas tu ada apa sayang ni? Cili dia dia gunakan cili serbuk sayang. Dan juga ni dia. Rasa dia. Flavor dia, rasa dia. Ini sedap lah sayang, macam ni je. Okey. Ini kalau kita masak gunakan gunting ni sahabat, senang sedikit saja sahabat Kalau ini kita berkelah tak buat gunting. Tapi kalau kita berkelah, peralatan yang paling mudah sekali adalah gunting Sangat mudah, sangat sesuai untuk dibuat berkelah. Kerana dengan gunting kita boleh gunakan untuk masak apa-apa saja. Nak potong ikan, potong sayur, semua boleh gunakan gunting. Tu lebih kurang dia macam ni. Cantik lebih kurang ni. So tinggal lada kita nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong lada. Kalau yang tak nak potong sahabat, kita nak sebiji-sebiji pun dipersilakan. Contoh dia macam ni lah lebih kurang dia tak nak katakan tu, kita buat macam ni. Ini pun sedap sayang kalau buat macam ni. Sini lah tengok. Ni. Lepas tu masukkan lada. So, lebih kurang macam tu, lebih kurang dia kita masukkan flavor kita. Tambahkan dengan flavor Sebab tadi kuah dia dah kurang. Kalau kita masak tu kuah dia berbeza Kita masak sayur ni tambahkan kuah dia, kita tambah. So lebih kurang dia macam ni sahabat ni. Dan jangan lupa untuk menyedapkan lagi ni tambahkan ni. Tapi ni kita gunakan air asam ni bila sayang. Bila kita nak makan. Bila kita nak makan. So sahabat, siap sudah mi sup cara abang pencin suka-suki. Sedapnya sahabatnya. Tengok ni. Ada udang, ada tomato, ada sayuran dia. Ada lada cili padi dia. Wah, sedap. So boleh kita matikan dan kita hidangkan. Bismillah, kita matikan. Telur dia pecah dah. Telur ada yang pecah. Ada pecah, ada tak pecah pun tak apa. Lebih kurang dia macam ni sahabat. Sukatan saya sengaja gunakan mangkuk yang kecil saja nari supaya kita santai-santai. Saya tak alihkan kepada mangkuk ni. Ini pinggan untuk makan. So macam ni lah sahabat. Kita makan. Lebih kurang macam ni. Siap sudah, kita boleh makan. Bismillah, kita duduk macam ni. Satu lagi pinggan mana sayang? Oh ni tadi. Ini pinggan dia. Makan time dah siap. So kita hidangkan. Jom. Saya rimin saja sahabatnya. Kita letak kat atas kuali ni sahabatnya. So lebih kurang dia macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. So jemput sayang. Kita hidangkan apa yang kita nak makan ni hari. Jom sahabat kita makan.
Makan time, kita nak cicipi apa yang kita makan. So biasanya kalau kita nak makan ni sahabat, saya gunakan ni dia. Cili cili tumbuk ni. Dekat kan sayang? Tak nampak? Nampak. Tak nampak tak? Ni cili tumbuk letak kat sini. Dan kita juga makan dengan keropok. Macam tu sahabat ni. Keropok ni. Ini hari saya gunakan kuah pedam. Yang ni lebih kurang dia. So, sahabat, saya nak cicipi apa yang saya makan. Yang masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedapnya. Ini kalau kurang masam, ya. Kurang masam ni kita tambahkan masam dulu. Baru sedap. Yang ini dah ready made lah, ya. Tapi ada kalau nak gunakan yang fresh, kita boleh gunakan limau macam ni. Ni limau boleh potong, perahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung makan. Wow. Kalah restoran Thailand yang menyediakan masakan ala-ala Thailand macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita makan. Nak makan terus. Kita berhenti dulu setakat ni. Jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Sambutlah salam sayang daripada Abang Pencen dan Makcik Kamera. Jumpa lagi. Terima kasih atas sokongannya. Maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Dah. Wow, ini sedap. Wow. Itu saja sahabat. Dengan cuaca yang panas-panas macam ni. Seger-seger dengan angin-angin sepoi bahasa. Jom kita makan. Makcik Kamera, sarapan apa tu? Mi pun special. Mi home special. Kat mana masak ni? Macam kat kebun aja. Kat hutan lah. Kat hutan, kat kebun bandar. Abang Pencen suka-suka sahabat. Sebelum kita ni sambil makan, temankan Makcik Kamera makan, saya bawakan ke lapangan. Saya tengokkan buah-buahan yang ada sekitar taman kebun bandar Abang Pencen suka-suki. Ini kitchen garden Abang Pencen suka-suki. Sahabat, ini pokok sawo ataupun pokok ciku. Ini ciku ni buah dia lebat sahabat ni. Melayut kau sampai ke bawah. Sampai ke pintu-pintu macam tu. Tu yang itu pokok kedondong. Yang sana tu, di sana tu pokok jambu air. Di belakang ni pun pokok kedondong sebatakan pokok kedondong. So sahabat, pelan-pelan kita tengok apa makcik buat. Makcik Kamera tengah makan. Ini belatak makan, ini ada pokok cili. Memang sesuai lah dimakan yang benda-benda ada cili. Kalau kurang pedas, petik aja kata Makcik Kamera. So kita IPPSS nak temankan Makcik Kamera makan. Jom kita makan sayang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, sengaja nari makan-makan di kebun bandar. Dalam ada rumah luas-luas pun duduk kat tepi-tepi macam ni. Ada menikmati mi pun sup special. Sedapnya sayang. Menemani Makcik Kamera makan di dapur di kebun bandar. Makan mihun sup special. Itu dia. Okey, duk Makan. jemput makan saya. Jom kita sarapan kat kebun. Jauh hari ni tempat sarapan nenek dengan atuk tau. Tu. Jauh kan? Kat hutan. Makan apa nak tahu makan apa?
Bihun sup special. Sedap ha? Lambat sikit habis. Dia IBC terhad. Sedap macam terus yang nama tu habis. Jom kita sarapan kat kebun jauh hari tempat sarapan nenek dengan atuk tau. Jauh kan? Kat hutan. Kan aku nak tahu kan? Bihun sup special. Sedap ha? Lambat sikit habis. Dia IBC terhad. Enak banget. Kita tambah tau. Tambah. Okey sahabat, kita nak teruskan makan kita. Jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Sambutlah sayang daripada Abang Pencet tu dan Makcik Cameron. Terima kasih atas sokongannya. Maaf saya. Jumpa lagi. Dah.